korang fikir plastik ni cuma bahaya bila makan straw tu, salah. Plastik yang masuk badan kita setiap hari tanpa kita sedar. Contohnya, bila botol plastik ni terdedah dengan keadaan yang panas, contohnya cahaya matahari ataupun disimpan yang lama. Jadi, air minuman dalam botol korang tu, dia akan pecah kepada zarah yang lagi kecil yang kita panggil sebagai mikroplastik. Zarah ni pula dia larut dalam air tau. Bila dia larut, kita pun tak nampak. Bila tak nampak, kita telan dan kita minum. Mikroplastik ni juga dia sangat-sangat kecil. Sebab tu boleh bawa sampai ke badan sel kita. Mikroplastik ni dia boleh tambah beban toksik, buat sel badan korang stres, ganggu keseimbangan badan dalam jangka masa yang panjang. Sebab tu juga dah ramai orang daripada minum air botol plastik, diorang tukar kepada Uniware Flask Alkaline Water. Bila orang dah ramai gunakan Alkaline Water Flask ni, dah kurang dah bergantung dengan botol plastik. Boleh nak beli botol plastik, tapi terus letak dalam flask ni. Dan air alkali ni juga, dia boleh bantu sokong persekitaran sel badan korang tu dengan lebih sihat dan lebih stabil. Apa-apa pun, kita memang tak boleh nak elak semua pencemaran ni. Tapi kita boleh kurangkan. Less plastic, better hydration, better choice.